Apa jadi bila kita bongkar satu mitos besar yang semua orang percaya? Kalau kau sibuk, maknanya kau berjaya. Satu benda yang kita semua kena hadap sekarang, mitos paling besar abad ini. Kalau kau tak sibuk, kau tak penting. Budaya ni ada kat mana-mana. Dekat office, orang yang selalu stay sampai malam dianggap committed. Dekat universiti, student yang tak cukup tidur dianggap rajin. Dekat media sosial, founder yang bangun 4 pagi, workout, reply email sambil minum kopi hitam, jadi inspirasi. Tapi semua tu boleh jadi palsu. Jom kita fikir. Orang paling berjaya dalam dunia, Steve Jobs, Warren Buffett, Elon Musk, Bill Gates, pernah cakap satu benda yang sama. Masa untuk fikir lebih penting dari masa untuk buat. Tapi kita kat sini, sibuk nak nampak buat. Meeting setiap jam, task list 3 muka surat. Mata panda, tangan menggigil sebab kopi. Tapi bila seminggu dah habis, kau tanya balik, apa sebenarnya aku capai minggu ni? Aku pernah kerja satu tempat, bos aku selalu datang awal. Dia akan buka komputer, buat muka serius, duduk dari 8 pagi sampai 6 petang. Tapi kerja sebenar, dia bagi orang lain buat. Dia cuma nak nampak sibuk. Satu hari, aku lambat sikit masuk. Kena sindir depan orang. Awal bos sampai kita lambat, susah macam ni. Padahal malam sebelum tu aku kerja sampai 3 pagi, buat kerja dia. Masa tu aku sedar, image lebih penting dari hasil. Dan itu bahaya. Sebab bila kita mula percaya sibuk hamil berjaya, kita mula berlumba-lumba untuk jadi sibuk, bukan jadi efektif. Contoh, orang kerja 12 jam, tapi 10 jam tu buka email dan meeting tak penting. Orang nampak rajin sebab selalu update status projek, tapi projek tak gerak. Artinya orang stay back setiap hari sebab kerja yang dia buat waktu kerja tak siap. Yang sedihnya sistem pun sokong benda ni. KPI tengok jam kerja, bukan impak kerja. Orang rajin planning dan cakap sedap, lebih cepat naik pangkat dari orang yang diam tapi jalan. Dan paling ramai mangsa budaya ni, anak muda yang baru nak mula hidup. Baru kerja 6 bulan, dah burn out. Otak baru 25 tahun, dah tak tahu beza penat fizikal dengan kosong emosi sebab mereka diajar. Kalau kau nak berjaya, kau kena letih, kau kena sibuk, kau kena kerja lebih. Kalau tak, kau tak cukup lapar. Tapi aku nak tanya balik, lapar apa sebenarnya? Duit ke? Validasi? Kenapa kita bangga penat? Kenapa kita malu kalau kita ada masa lapang? Kenapa kita takut orang tahu kita tidur cukup? Mitos ni kena dihentikan. Sebab kalau kita terus percaya, kita akan terus hidup dalam perlumbaan yang tiada penamat. Sibuk je, tapi makin jauh dari diri sendiri. Soalan aku, dalam seminggu ni, kau ada masa fikir pasal hidup kau sendiri tak? Atau kau cuma sibuk lari tanpa tahu kau ke mana? Tunggu bahagian 3 sebab aku nak cerita macam mana budaya ni bermula dan kenapa ia makin kuat zaman sekarang.